not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. You all nampak tadi video teaser Kak Ju, itu adalah video by Forever Living Products 2018, di mana Forever meraihkan bulan tahun yang ke-40. Okay? Bulan tahun yang ke-40. So dalam buku ni ada 40 amazing stories, di mana dalam buku ni ada 40 cerita yang sangat-sangat memberi inspirasi, dan this is limited punya edition daripada Home Office buku ni. Dan salah satu cerita kami, Kak Ju dengan Abang Mat ada dalam ni. Okay, so Kak Ju dekat dalam bisnes ni memang satu pengalaman yang sangat luar biasa lah. Okay, so Kak Ju straight saja nak beritahu you all kenapa Kak Ju mulakan bisnes ni. Kak Ju biasa kan nak panggilan dengan Kak Ju ya. Kenapa Kak Ju mulakan bisnes ni? Okay, kenapa Kak Ju nak start buat bisnes ni? So of course the big why Kak Ju adalah anak-anak lah. Pada peringkat awal Kak Ju nak buat bisnes ni, masa tu anak Kak Ju masih kecil. Masa tu Kak Ju ingat anak Kak Ju yang paling kecil, my twins, seorang perempuan, seorang lelaki. So masa tu Kak Ju punya turning point nak bisnes sebab, bukan nak bisnes sebenarnya, sebab interview cari kerja tak dapat kerja, tapi hanya dapat, nak interview cari kerja tak dapat kerja, tapi tak tahu macam mana, interview tak dapat. Jadi masa tu anak tak sampai setahun, anak umur dalam 7-8 bulan macam tu. So masa tu memang downfall lah, masa tu downfall sebab Kak Ju pernah join satu local company. Local company tu jual penapis air. Siapa yang tahu penapis air, dia orang tahulah penapis air. Dan jual penapis air ni Kak Ju pernah buat sale sampai 2 juta, 2 juta macam tu. So Kak Ju dah memang, masa tu Kak Ju memang give up, bukan give up lah, Kak Ju rasa Kak Ju dah tak boleh move on sebab dengan bisnes tu Kak Ju bertambah hutang lah. Ya. Okay, so Kak Ju mulakan bisnes ni bila anak Kak Ju, kembar Kak Ju ni kecil lagi, anak-anak kecil-kecil lagi masa tu. Anak Kak Ju yang sulung baru darjah 1 masa tu. Darjah 1, darjah 2 masa tu, mulakan this business Kak Ju pernah pinjam duit kawan untuk daftar anak pergi sekolah. Masa tu memang tak ada duit langsung. Anak yang sebelum nak pergi sekolah tak ada duit. So memang itu memang Kak Ju rasa
pengalaman yang memang tak pernah dapat dilupakan lah. Ya. Anak Kak Ju umur nak masuk darjah 1, pinjam duit dengan kawan 200 sebab tak ada duit nak daftar anak-anak. Jadi Kak Ju fikir, sampai bila nak hidup macam ni kan? So, I have to do something. Okay. So, lagi satu, oleh kerana Kak Ju terlibat dengan satu bisnes yang Kak Ju buat tadi yang melibatkan Kak Ju kena buat loan semua tu, jadi Kak Ju jadi terbeban dengan hutang pula. Jadi tak ada hutang begitu banyak, jadi berhutang pula. So, siapa-siapa yang pernah buat bisnes, pinjam bank loan, buat loan bank, dan untuk bisnes, itulah Kak Ju punya pengalaman. Daripada kredit kad, tak ada kredit kad, ada satu kredit kad, ketiga kredit kad, sampailah ke 12 keping kredit kad. Kak Ju pun tak tahu apa benda yang Kak Ju belanja, 2 sampai 12 keping kredit kad. Hutang kredit kad saja pun dah berapa, masa tu dah hampir 100,000 ke lebih, Kak Ju tak ingat. Dan lagi satu, Kak Ju terpaksa buat, Kak Ju tak nak, sebab masa Kak Ju mula-mula buat bisnes ni, sebelum Kak Ju mulakan bisnes ni, Kak Ju, Abang Mat, suami Kak Ju, terpaksa bawa lori, dia bawa lori dan dia hanya boleh balik jumpa kami dekat rumah dalam 2 minggu sekali, seminggu sekali kadang tu dia boleh balik. Itu paling kerap lah kalau seminggu sekali, 2 minggu sekali kan. Sebab suami Kak Ju tak pernah ada lesen bawa lori, terpaksa bawa lori, pinjam duit dengan mak RM1,000, buat lesen bawa lori. Tak pernah ada pengalaman bawa lori, pergi interview kerja untuk dapat lesen lori pun tak berjaya. Sebab apa? Sebab tak pernah ada pengalaman bawa lori. Macam tu. Bukan senang nak jadi driver lori pun bukan senang memang masih lagi kena ada pengalaman bekerja. Ya. So Kak Ju memang tak nak lah, Kak Ju tak nak live macam tu. Kak Ju, yalah kalau kita nak ubah benda tu, kita kena do something lah. So Kak Ju dekat sini, Kak Ju sebenarnya join bisnes pada tahun 2012, akhir tahun 2012. Dan Alhamdulillah Kak Ju merupakan salah seorang top usahawan forever dekat Malaysia dan di Asia. Dan as you can see dekat sini banyak pengalaman Kak Ju dan banyak kejayaan Kak Ju diiktiraf bukan sahaja di peringkat antarabangsa tapi juga peringkat lokal masih lagi Kak Ju pegang rekod top Muslim forever living Malaysia dekat Asia. Okay, dekat sini di antara pencapaian Kak Ju, as you can see buku tadi, dan Kak Ju juga salah seorang dinobatkan sebagai the most influential young entrepreneur pada tahun 2019, dan Kak Ju juga dinobatkan sebagai ikon Malaysia pada tahun 2021. Okey, so ini di antara pencapaian yang Kak Ju dah dapat di Forever Living dan juga di peringkat antarabangsa lah. Okey, so ini adalah Kak Ju punya pengiktirafan, dan setakat ini pencapaian Kak Ju sebagai Diamond Sapphire Manager di Forever Living adalah yang terbaik setakat ini oleh untuk Muslim top achievement, top ranking lah dekat Malaysia sebagai seorang Muslim. So di sini Kak Ju adalah seorang Diamond Sapphire. Actually Diamond Sapphire ni Kak Ju dah achieve since 2019 Okay, so ini adalah pencapaian terbaik Kak Ju di Forever Living, di mana Kak Ju merupakan top 2 worldwide, di mana kalau you nampak dekat sini ada di sini ada semua top producer, dia ada few dekat sini, you nampak Cikgu Syida pun ada dekat sana, kita ada Yusida, Mami Sherry pun ada dekat sana. So di antara kita punya kita punya rangkaian lah. Okay, so ini semua top world lah, dia orang punya sales about 10 million, Kak Ju masa tu about 20 million masa ni So dekat sini Kak Ju nak pastikan you all hari ini, matlamat Kak Ju nak pastikan you all dapat tahu macam mana Kak Ju boleh settlekan hutang-hutang Kak Ju dalam tahun pertama dan tahun pertama ke tahun kedua. Hutang-hutang yang Kak Ju ada berlambat-lambat tadi tu, Kak Ju hutang hampir 1 juta kata silap Kak Ju, dalam 700-800 ribu. Kak Ju settle dalam tahun pertama tak sampai tahun kedua lah. Kak Ju boleh settle semua. Dan Kak Ju earn 1 million dekat bisnes ni dalam tahun kedua Kak Ju dekat Forever. So Kak Ju juga you all juga akan ketahui macam mana rangkaian Kak Ju 80% daripada mereka hari ini sudah mencapai pentadbiran yang sangat stabil Ini you all kena take note, nanti you all juga boleh capai apa yang mereka dah capai. Okay? Alright. So of course semua orang nak selesaikan hutang, semua orang ada. Semua orang ada hutang kat sini. Ke ada orang yang tak ada hutang kat sini? Dengan dunia sekarang memang ramai yang berhutang So ini memang masalah yang biasa. So kita kena cari jalan macam mana kita nak selesaikan hutang kita Okay. So, ni adalah kita punya founder, dan kenapa Kak Ju pilih untuk berbisnes dengan Forever Living? Soalan pertama, kenapa Kak Ju pilih untuk bisnes dengan Forever? Banyak lagi company-company lain. Sebenarnya Forever Living ni Kak Ju tak pernah dengar. Okay, Kak Ju tak pernah dengar this company name. Nama company ni Kak Ju tak pernah dengar nama company ni Kak Ju memang tak pernah dengar sebab Kak Ju memang orang kata apa? Kak Ju memang allergic sikit dengan bisnes-bisnes yang ada produk-produk ni. Sebab Kak Ju pernah nak downfall dulu, pernah hampir bankrupt dengan satu local company tadi. Dekat company yang jual penapis air, jual dalam tu, Kak Ju hampir bankrupt kat situ. Jadi Kak Ju memang rasa macam
fobia dah untuk join apa-apa bisnes. Tapi kenapa Kak Ju pilih untuk bisnes dengan Forever? Okay, first kali, okay, oops. Okay, ni kita punya founder, Dr. Rexmond dengan kita punya CEO anak dia. Kak Jo dah banyak kali berjumpa dengan mereka. Mereka merupakan orang yang sangat-sangat ambil berat tentang setiap usahawan dalam worldwide ya. Setiap kali di visit kat Malaysia ataupun di mana-mana dia memang akan kami akan berjumpa dan share ideas and bagi tahu apa masalah kita kat sini ya, kat Malaysia. So Kak Jo salah seorang wakil daripada Forever Living untuk Asia juga, menyuarakan apa-apa yang ada masalah bagi pendapat bagi kita punya FBO dekat Malaysia dan Asia. So Dr. Rexmond ni dia meninggal masa pandemik. Dia meninggal pada umur hampir 100 tahun ya. Dia meninggal tua ya. So sekarang anak dia lah yang handle ya. Okay, so salah satu yang Kak Jo nampak, kenapa Kak Jo bisnes dengan Forever? Pertama sekali, Kak Jo tak pernah dengar Forever Living ni dekat Malaysia. Tak pernah dengar Forever Living dekat Malaysia. Tapi Forever Living sebenarnya dah ada di 170 buah negara. Okay, hari ini dah hampir 170 buah negara. Dekat dunia ada 195-96 negara. Tapi Forever dah berada di lebih 160 buah negara. Macam mana Kak Jo boleh tak tahu this company? Macam mana Kak Jo tak tahu boleh this company yang sangat established berada dekat Malaysia? Ya, head office dia dekat KL. Okay, masa tu Kak Jo terfikir, kenapa syarikat ni begitu hebat tapi I tak tahu tentang this business. Okay, kalau syarikat itu dia dah establish sampai 100, lebih pada 160 buah negara, hampir ke seluruh negara, you all rasa syarikat ni strong tak? You all rasa? Syarikat ni strong tak kalau dia ada lebih pada 160 buah negara? You all komen rasa strong tak syarikat ni? Saya baca, jangan risau. Rasa strong So syarikat kita berada di lebih 160 buah negara. Forever Living very strong, di establish sudah ke 160, lebih 160 buah negara. Jadi dia punya growth kat sini masa Kak Jo join 2012, masa tu Kak Jo tengok dia punya sales about 2 billion and kita punya best record pada 2022, even 2023 kita hit sampai 4 billion USD kita punya revenue. Maksudnya kalau kita tengok dalam konteks sales kita dekat Forever Living, kita mencecah 4 billion. Bayangkan 4 billion kalau darab dengan duit kita berapa. So dekat sini ada tak Kak Jo terfikir dulu, Kak Jo rasa syarikat Kak Jo buat tu dah habis hebat dah. Syarikat Kak Jo buat dulu Kak Jo rasa paling top dah Kak Jo rasa. Sebab apa? Sebab syarikat tu konon-konon syarikat orang kenal. Kalau Kak Jo sebut hash doa pun you all kenal. Okay? So masa tu Kak Jo syarikat Kak Jo best. Tapi syarikat tu ada berapa buah negara? Dia ada dalam 3, tak sure lah, 6 negara macam tu. Tapi Forever Living dah ada di lebih 160 buah negara dan dia punya sales hit more than 4 billion USD. So kita bayangkan syarikat lokal yang Kak Jo buat tadi, Kak Jo rasa dah best. Bayangkan ada tak syarikat lokal kita kat Malaysia yang berniaga sampai lebih pada 4 billion USD every year. So this is one of the record yang Kak Jo pernah tengok dekat Forever Living. Okay? Dan the best thing is kita hit the highest record masa pandemik. 2 tahun masa pandemik itu Malaysia dapat top 4 Tak pernah Malaysia dapat top 4, Malaysia dapat top 4. So Forever Living established tahun 1978. Siapa-siapa yang lahir sebelum tahun 1978, you belum lahir, selepas tahun 78, you belum lahir, Forever Living dah ada. Hari ini Forever Living dah berumur 48 tahun dah hampir 50 tahun, hampir setengah abad. So Forever Living adalah satu syarikat yang memang sudah lama. So kalau kita nak berniaga, kita kena berniaga syarikat yang dah lama. Kalau kita berniaga, ramai orang cakap, jom lah berniaga dengan saya. Syarikat kita baru je, kita belum ada jutawan. Pada saya, dulu saya excited. Tapi bila Kak Jo fikir balik, kenapa kita nak pergi, kita cakap, kalau Kak Jo pergi join that company, belum tahu lagi syarikat itu kita boleh buat ke tidak. Sebab syarikat itu pun mungkin less than 10 years. So macam Forever, dia dah lahirkan berjuta-juta orang, beribu-ribu orang jutawan di dunia dan dia sudah establish since 1978 dan 48 tahun. So di sini, Kak Jo nampak syarikat ni strong. Okay? So ini kita punya ladang kilang ni memang Kak Jo dah pergi, Alhamdulillah dah pergi beberapa kali dah memang. Big up.
So Forever juga adalah merupakan peladang dan penternak lebah terbesar di dunia. So as you can see, produk lebah kita, kalau you tengok produk-produk lebah, Forever is the only company, syarikat yang mengeluarkan 4 produk berasaskan lebah, iaitu madu, bee propolis iaitu air lebah, bee pollen, bunga lebah, dan royal jelly. Kalau you pergi mana-mana syarikat, mungkin syarikat tu boleh jual madu saja ataupun dia boleh jual royal jelly saja. Tapi Forever Living, dia ada 4 produk yang berasaskan madu lebah ya. So these are the 4 products kita ada, okay, dekat Forever. So mungkin ini pertama kali orang tengok kan. So saya proud sebab bila saya berniaga dengan syarikat yang dia menguasai pasaran. Maksudnya kalau syarikat lain dia tak boleh jual semua 4 produk sebab dia tak ada ladang dan bukan penternak lebah kan yang terbesar. Tapi kita merupakan penternak dan peladang dan penternak terbesar dunia ya untuk pengeluaran madu ya. Okey, ni saya tunjuk sikit. Okey, dekat sini pun kita ada. Dan ni di antara kita punya Sunnah Food, kita ada Omega. Mungkin some of you dah guna Omega 3 Plus. This Omega Plus adalah di antara satu produk memang superb. Memang superb. You all memang siapa-siapa yang belum pernah makan, tolonglah. Ya, especially yang dah aging, yang dah even 30s actually dah sepatutnya ngamalkan Omega 3 ni. Ya. So kita ada aloe drinks. Aloe drinks kita insyaAllah ini botol baru kita. Yang ni botol lama. So dekat sini aloe vera gel kita dah ada yang baru, insyaAllah bulan 7 macam tu kita akan keluarkan nektar dan peaches. Mango belum ada masuk dekat Malaysia ya. So nanti kita tengoklah bila Forever akan keluarkan produk ni yang mango ni. Okay. So dekat sini kita ada 2 produk yang memang kalau you tanya mana-mana ya, semua ramai yang bermula dengan these 2 produk, iaitu aloe vera gel dengan Omega 3. Kenapa? Ini adalah satu kombinasi terbaik produk Forever untuk semua orang. Semua orang memerlukan these 2 products. Kenapa? Semua orang ada usus, semua orang ada salur darah. Produk ini, orang siapa yang tak perlu? Orang yang tak ada usus, orang tak ada salur darah. Okey, tak perlu. Tapi selagi mana orang tak ada usus, ada salur darah, dia memang perlu produk ni. Kenapa Kak Ju cakap macam tu? Okay, Kak Ju bukan datang untuk jadi business owner sampai macam hari ni. Kak Ju join Business Forever pada peringkat awal tu hanya nak cuba produk. Sebab Kak Ju ada satu rasa jari Kak Ju kebas. Ujung jari Kak Ju tak boleh rasa. Bangun tidur, tangan jadi stiff. Dia jadi macam stiffness. Dia tak boleh buat macam ni. Okey? Dia tak boleh buat macam genggam tangannya, dia jadi stiff lah. Jadi Kak Ju rasa macam, kena buat sesuatu. Sebab apa? Sebab Kak Ju rasa must be something wrong sebab mungkin masa tu Kak Ju lepas bersalin dan Kak Ju ada wheezy sound. Bila Kak Ju tarik nafas, ada wheezy sound. So Kak Ju pelik, kenapa Kak Ju tak pernah ada lelah? Kak Ju tak pernah ada asma, tapi lepas Kak Ju bersalin anak kembar, Kak Ju ada macam lelah. Actually sebenarnya masalah tu doktor kata ada masalah bercampur dengan anxiety dan depression ya. Sebenarnya sebab Kak Ju masa tu financially dah broke. Okay? So di sini Kak Ju mula menggunakan these 2 produk. Alhamdulillah Allah izin. Kak Ju mulakan aloe vera masa tu tak sampai 2 minggu. Kak Ju seminggu 2 minggu macam tu, Kak Ju dah hilang rasa kebas tu. Membuang ni memang best gila. Siapa-siapa yang rasa bloated perut, rasa perut bloated, rasa sembelit, rasa tak boleh membuang, terlalu banyak jerawat sampai, yelah kadang bila kita ada masalah constipation kan, tak boleh membuang, memang dia akan naik jerawat, belakang-belakang semua jerawat. So kita kena amalkan this produk aloe vera gel untuk kita cleanse kita punya usus. So kita tengok sikit kat sini, kita ada simple dia. Okey, macam mana aloe vera bekerja dalam badan kita? Okey, so dekat sini tengok this aloe vera gel ni botol lama. Okey, Fakah Halal International. Okey, ni contoh usus kita. Ini contoh kita nak buat demo di mana kita nak tunjuk macam mana aloe vera bekerja dalam badan kita. Okey, ini adalah contoh negatif ion, maksudnya apa benda yang kita makan tu. Ayam yang bertoksin, daging yang bertoksin, sayur ada racun serangga. Okay, dia ada kat situ nampak kotor. So usus kita Maggi tu dia akan serap semua benda yang kita makan. So bila kita minum air kosong dia tak hilang. Dia masih lagi macam tu. So kita ambil aloe vera, kita minum aloe vera, kita cuci dengan aloe vera, kita nampak usus kita semakin bersih. Bukan itu saja, aloe vera juga melindungi bila kita makan lagi benda-benda yang bertoksin tadi, dia tak mudah lekat, nampak tak kat sana. Okey, dia tak boleh lekat. Okey, so dekat situ kita nampak macam mana usus kita dibersihkan aloe vera. Kita mandi kita bersabun. Mandi kita bersabun. Tapi kat dalam macam mana kita nak sabun? Sebenarnya aloe vera ni juga dikenali sebagai miracle plant, iaitu tanaman yang ajaib di kalangan saintis. Sebab tu ramai orang tak faham kenapa dengan hanya satu tumbuhan banyak penyakit boleh settle. Itulah dia hebatnya ciptaan Tuhan ya. Dia adalah satu tumbuhan yang sangat miracle. Ini adalah sampai saintis sampai hari ini pun mengkaji lagi. Okey.
tersumbat salur darah kita tak boleh berfungsi dengan baik ke otak kita, tak payah lama berapa second je kita boleh collapse. Okay? Sebab salur darah kita untuk dia tersumbat. Sebab apa? Sebab kita makan macam-macam. Ingat dia salur darah kita, kalau tak ada apa yang mengganggu di salur darah kita, jantung kita boleh buat kerja dengan normal. Tapi bila salur darah kita tersumbat, jantung kita kena buat kerja yang berat. Masa tu sakit dada semua kan. Masa tu lah kat jual Swiss sound semua, mungkin masa tu lah kot. Ya. So tengok macam mana aloe vera this omega boleh clearkan kita punya bad cholesterol. Kalau tengok kat situ contoh yang polystyrene tu adalah contoh kita punya salur darah kita yang tersumbat dengan lemak-lemak semua yang lemak jahat dan salur darah. Boleh makan omega ni at least 2 pagi 2 malam untuk settlekan this problem. Trust my words bila you want guna produk ni, you rasa badan sangat ringan. Bangun pagi badan ringan. Sebab toksin dah buang kan. Okay, so dekat sana you nampak dia dilute kan, dia dah clear off. So maksudnya salur darah kita tadi yang sumbat-sumbat tadi dah clear, dan dekat sini bila you minum aloe vera, so bila you makan nektar, makan omega ni, you punya salur darah clear, so you akan rasa lebih sihat dan kebas-kebas tangan semua tak ada. Okay. So ini adalah di antara dua produk yang memang semua orang kena consume. Semua orang kena consume. Okay. Sebab omega 3 ni pergi mana-mana doktor pun advise untuk ambil kita punya omega 3. Okay. Okay, ni di antara testimoni. As you can see di sini banyak. Okay, saya nak share testimoni kawan saya ni yang nampak mata ni. Yang mata ni kawan saya dia tertidur dengan contact lens. Dia tertidur dengan contact lens masa tu dia polis dia tertidur dengan contact lens dan dia tak boleh buka mata dia. So dia hampir buta. Dan doktor kata sebenarnya masa dia jumpa doktor tu memang dia punya retina mata dah rosak. Tapi isteri dia menggunakan produk Forever, dia pernah call saya, dia kata apa nak guna untuk masalah mata suami dia. Saya cakap apa masalah, sebab saya kata boleh pergi jumpa doktor dulu, check apa masalah dia, then baru kita boleh advise apa yang kita boleh gunakan. So dia kata rosak, dah hampir buta sebab salah pakai tertidur dengan contact lens dan dah dijangkit tikuman. So alhamdulillah Allah bagi izin. Dia guna memang miracle apa yang dia guna. Dia gunakan aloe vera gel, dia gunakan omega, dan dia gunakan juga bee propolis tadi, produk lebah tadi, air liu lebah tu. Air liu lebah adalah dikenali sebagai antibiotik terbaik di dunia, antibiotik semula jadi terbaik di dunia, dan vitamin C. Dia ambil yang tu, dalam masa tak sampai sebulan mata dia back to normal. As you can see kat sini, dia back to normal. Jadi doktor sangat surprise tengok dia, sebab doktor kata sepatutnya dia dah declare as buta mata dia. Dia dua-dua mata sebenarnya. Okay, tapi yang teruk sebelah. Okay, jadi this is di antara testimoni saya sampai hari ini, saya rasa di antara testimoni terbaik yang saya jumpa lah. Okay, dan you boleh nampak lagi testimoni lain. Yang ni, yang kat bawah ni, tengok muka orang yang sama dekat sini. Orang yang sama, masalah buah pinggang. Yang sini masalah buah pinggang, dia ambil nektar. Lepas berapa lama, you boleh nampak sendiri dia punya perubahan daripada rupa dia macam tadi jadi orang muda, daripada tu jadi muda. Ingat beauty start from within. Ini saya dekat situ tahun 2013 2019. Sebenarnya 2013 tu saya buat makeover. Tapi makeover kita masa tu ialah dalam kita masih kotor sebab saya baru mengamalkan produk tahun 2013 So saya buat makeover juga tahun 2019. As you can see berbezanya daripada segi tekstur kulit. Tekstur kulit kita halus As you can see, so kawan-kawan kita kat sini, the beauty memang kita nampaklah kulit memang tip-top. Ini saya jumpa personally diorang. Sebab apa? Sebab ingat kecantikan tu daripada dalam. Okay? So bila usus kita bersih, salur darah kita boleh jalan dengan baik, insya-Allah kita punya kesihatan baik, dan bukan itu saja kita dapat testimoni, kita dapat kita punya kecantikan, kesihatan tu boleh pancar pada kita punya wajah Okay, ini kita punya mak ABO, kecil manis sampai dia kena tulaikan tak salah saya. Terpijak tulaikan. Dekat situ kecil manis memang severe. Ada lagi yang diturut, ini tak ada gambar. Yang ini memang saya pun rasa, masa tu saya teruja nak share dengan orang pasal produk-produk Forever, sebab dengan kecil manis dia memang Allah bagi izin clear, kecil manis bertutup balik. Sampailah tutup betul luka tu memang tidak ada. Tidak ada sebarang operation dilakukan, tidak ada sebarang amputation dibuat. Memang clear. Okay, ada juga testimoni yang 14 tahun tak ada baby, ada panggil aloe baby. Sebab apa? Tak 14 tahun dengan abang dia dapat kawan saya yang bungkus baby dengan kain hijau ni, kawan Abang Mat tak silap Kak Ju. 13 tahun ke 12 tahun dengan anak yang bongsu dia. Anak dia seorang je. Mula-mula dia minum aloe vera, dia dah mengandung 3 bulan gugur. So dia frust tapi dia tak putus asa, dia minum lagi aloe vera, minum nektar, masa tu dia terus minum, amalkan, dia lekat lagi sekali, alhamdulillah dapat yang kedua lah.
Alhamdulillah. Tapi lepas tu dia dah umur dah lanjut lah kan. Okay. So ini di antara testimoni pengguna. Banyak lagi sebenarnya kalau you all nampak nanti you all boleh dapatkan daripada team masing-masing ya. Ni dekat sikit lah. Tahun 2013 dengan 2019. Masih lagi makeover. Masih lagi buat makeover. Tahun 2013 makeover juga. 2019 pun makeover. Okay. So 2013 ini saya dengan salah seorang kita punya ABO. Dan 2019 saya dengan dia. Lepas bersama dengan Forever. Okay. Nak join Forever mudah je, RM90. RM90 dapat 5% diskaun. Dekat sini dia akan nampak apa, dapat aloe vera gel secara percuma. So you boleh guna, you boleh amalkan. Sebenarnya dengan botol yang pertama you guna pun you ada rasa dia punya benefit dia. You ada rasa dia punya benefit dia lah, dia punya manfaat daripada badan kita. Memang produk Forever dia akan bercakap sekali dengan badan kita. Dia macam tu. Siapa yang rasa migraine teruk kan. Baru ni saya jumpa Kak Apa. Kak Apa dia kata Kak Apa dah pening-pening kan sebab dah lama tak makan produk kan. Sebab saya rasa di antara testimoni yang bagus juga Kak Apa ni. Saya rasa miracle produk dia ada fibroid, dia ada masalah mata. Memang miracle. Saya pun nak cakap pasal testimoni ni sangat banyak sampai saya macam tapi saya rasa seronok nak cerita sebab benda tu benda yang benar. Sebab bila orang gunakan produk kita tak perlu nak convince banyak sangat bila dia mula menggunakan secara konsisten. Okay, so join member tak mahal, hanya RM90 dapat free aloe vera gel. Sebenarnya membership Forever tak ada international Forever tak ada yuran ahli, tapi dekat Malaysia kita ada undang-undang DSAM wajib untuk join sebagai ahli. Sebab tu Forever pulangkan balik duit kita RM90 dalam bentuk produk iaitu aloe vera gel. Okay, so dekat sini you akan dapat diskaun 5%. Tiada minimum belian untuk belian seterusnya. Nak beli produk apa-apa pun you boleh beli dengan harga 5% diskaun. Okay. Ini di antara starter Forever promotion. Contoh promotion kita ada 3 promotion dekat sini. You boleh start with whatever produk yang you nak. You suka produk A ke produk B ke produk C, you boleh pilih. Di sini adalah kita punya start your journey pack. Journey pack you boleh start gunakan produk ni untuk menjadi salah seorang pengedar kita. Bila you mulakan this journey pack, you akan enjoy 30% diskaun oleh semua produk di semua produk-produk Forever seluruh dunia. Bukan hanya dekat Malaysia. You boleh layak di seluruh dunia. Okay, maksudnya you pergi ke Jeddah, you boleh beli kat sana 30%. You pergi ke UK, boleh dapat diskaun 30%. Tapi ini adalah package untuk permulaan. Kita panggil start your journey pack. Dia kena beli sekaligus ya. Harga kat situ ada harga retail, tapi dia kena beli sekaligus. RM1,500 lebih kurang RM1,500. RM1,500 you beli sekaligus. Tapi kalau you tak mampu nak beli RM1,500 tak apa. You boleh mulakan dengan Tasha Forever. Kita buat design this produk untuk semua yang nak berniaga dengan kita. You boleh mulakan dengan produk ni dengan harga RM2,000 lebih sikit. Tapi dia mahal, cuma you boleh buat secara ansuran. Maksudnya orang yang berniaga dekat Business Forever ni tak ada kemampuan nak mulakan bisnes, tak ada duit, you boleh mulakan dengan sikit-sikit. Macam Kak Ju dulu, Kak Ju memang tak ada duit, so Kak Ju mulakan sikit-sikit. Maksudnya contohnya RM2,026 ni contoh nilai semua produk yang ada kat sini. So you nak jual aloe vera 19 botol pun kira boleh. Contoh, you bulan ni you jual 10 botol aloe vera, bulan depan you jual 9 aloe vera, you dapat customer lah. So you juga boleh jadi pengedar Forever. So maknanya ni bermula tanpa modal. You mulakan dengan menjual dulu. Okay, so yang ni kita ada. Maksudnya you boleh bermula dengan split 2 bulan. Bulan ni beli separuh, bulan depan beli separuh. Macam tu. Kalau tak ada duit, boleh mulakan cara macam tu. Okay? So kita ada choice. Orang yang ada kemampuan nak beli sekaligus RM1,500, boleh. Tak ada kemampuan macam Kak Ju, boleh beli sikit-sikit. Masa Kak Ju dulu, Kak Ju ingat Kak Ju boleh jual beli. Dalam tak sampai sebulan lah. Jual beli, settle Kak Ju punya nak jadi pengedar tu. Nak jadi AS dia panggil. Kak Ju settlekan dalam masa 2 bulan. Okay? Kak Ju settlekan dalam masa sebulan. Tapi tak mampu, boleh buat dalam masa 2 bulan. Okay. So dekat sini, you boleh tengok banyak produk. You boleh try apa jenis produk yang you suka. Okay. Keuntungan kita apabila join sebagai kita punya pengedar, AS tadi, you untung 30%. Dekat sini, Kak Ju join Business Forever. Okay. Actually, Kak Ju nak you all nampak kenapa Kak Ju berniaga, Kak Ju mula-mula berniaga, Kak Ju buat Forever. Kak Ju bukan nak berniaga sampai income berjuta macam sekarang, tak ada. Kak Ju hanya join Forever Living sebab ini. Okay, Kak Ju nak you all nampak. Kenapa Kak Ju kata sebab ini? Sebab Kak Ju hanya nampak benda kecil-kecil. Kak Ju hanya buat Forever sebab Kak Ju nak cari duit dalam RM300 untuk beli susu anak Kak Ju. Anak kembar Kak Ju masa tu tak ada duit nak beli susu anak. Okay, Kak Ju rasa Kak Ju kena buat sesuatu sebab Kak Ju tak ada duit nak beli susu anak. Jadi bila Kak Ju jumpa peluang ni, Kak Ju rasa, kalau I jual, kalau Kak Ju dapat jual produk ni, Kak Ju boleh dapat beli susu anak. Itu je, dalam kepala itu saja. Okay, macam mana contohnya? Kalau contoh ini, katalah contoh, you beli cukup 2 bulan cakap jadi AS. Ataupun you beli SYJP starter pack tadi RM1,500, you dapat produk ni, you terus lepas ni dapat 30%. So 30% ni, you ada lesen untuk berniaga. Maksudnya you boleh berniaga bukan saja 30%, you boleh 30%, you boleh berniaga, boleh ajak kawan-kawan berniaga yang you boleh buka
franchise berniaga you di serata dunia ada Forever. Dekat mana saja nak buka? Nak buka kawan kat UK, you nak buka kawan dekat Japan, contoh nak buka kawan you dekat Cambodia, you nak buka kawan kat Hong Kong, semua boleh. Okay, lesen ni berniaga ni memang merangkumi semua lebih pada 160 negara. Bukan hanya dekat satu Malaysia saja. So, kalau let's say hari ni, kalau you sebagai AS, katalah you jumpa kawan kata, oh saya tak minat nak jadi ahli, saya nak beli saja. So, kawan you beli aloe vera gel dengan harga RM116 contohnya, you darab dengan 30%, you ada keuntungan dekat situ 34 hingga 80 sen. Okay, yang pertama bukan ahli. Kawan you tak nak join sebagai ahli, dia nak pakai saja aloe vera gel sebotol. Lepas tu orang yang kedua dia kata saya nak join ahli saja, saya tak nak berniaga. Saya nak pakai saja, saya nak jadi ahli biasa. Dia bayar RM90, yang botol yang pertama dia cuba, dia repeat lagi beli, dia akan dapat 5% diskaun. So apa keuntungan you dekat situ? You akan dapat 25%. Sebab 30% tolak 5% dia yang layak 5% dia diskaun dia tadi, you ada 25% diskaun. 25% keuntungan. So RM116 dah ada 25%, you untung dekat sini RM29. So you bayangkan dekat sini, Kak Ju masa peringkat awal dulu, Kak Ju tak nampak benda yang besar. Okay, masa Kak Ju kata kalau Kak Ju nak dapat orang jadi AS, Kak Ju fikir orang tak ada duit nak jadi AS, orang tak ada duit nak join jadi bisnes. So Kak Ju tak nampak untuk orang Kak Ju rekrut ni untuk jadi bisnes, tak. Sebab Kak Ju masa tu takut lah, sebab kita dah fobia kan. Jadi bila kita nak cerita dengan orang untuk jadi RM1,500 tu kita takut. So kita just cerita jadi ahli, saya cerita jadi ahli nak jadi pengedar. Tapi tanpa disangka-sangka, bila kita cerita tentang kebaikan pengedar, 30% dan boleh berniaga dapat keuntur-untur runcit, boleh taja kawan-kawan, boleh berniaga dekat 160 negara, boleh dapat peluang lagi pergi dapat macam-macam. So diorang sendiri pun nak. So diorang join sebagai AS contohnya. Kawan you join sebagai AS. So bila kawan you join sebagai AS, you punya keuntungan lebih kurang 500 lebih. 500 lebih dia seorang AS yang you dapat. So masa tu Kak Ju fikir, banyaknya. Kalau 500 lebih, bayangkan kalau 500 lebih, kalau 10 orang dah ada 5,000 lebih, betul tak? Tapi itu belum jadi satu turning point untuk Kak Ju join Business Forever. Itu bukan satu turning point untuk Kak Ju join Business Forever. Ya? Turning point Kak Ju dekat mana? Turning point Kak Ju bukan yang bukan ahli kan? Turning point Kak Ju dekat ahli itu tadi. Sebab kalau bukan ahli, sekarang dibeli dengan kita, bulan depan dibeli dengan orang lain. Kalau saya tak buka jadi ahli. Saya kata, baik saya buka jadi ahli dengan kita. Kan? So, dia beli mana-mana kat Forever, dia beli kat Forever tu you dengan sistem, dia beli kat Center Forever, dia beli kat sana, duit akan masuk dalam akaun saya RM29.5. Tiada minimum belian. Maksudnya, kalau ahli biasa membeli, you all tidak ada apa-apa minimum belian untuk dapat RM29.5. Bayangkan, apa yang Kak Ju kira, RM29.5, darab 10 botol, RM300. So, saya boleh dapat RM300. Boleh settle tempos anak saya. Itu je saya nampak peringkat awal. Saya dapat RM300, saya boleh settle saya boleh dapat bantu suami saya untuk beli pampers anak saya. Kak Ju pernah meminjam duit dengan adik-beradik untuk beli pampers anak. Sebenarnya bila kita bermula bisnes dengan duit langsung tak ada ni, dia punya struggle real. Dia punya struggle lagi real, ya. Kak Ju dia hantar contoh living proof lah yang you boleh nampak, living proof yang you boleh nampak macam mana Kak Ju masa tu struggle, dan hari ni Kak Ju hanya daripada nak RM29, RM30, 10 Kak Ju kata 10 orang dapat RM300, okey dah. Rupa-rupanya apa jadi? Ingat kita plan macam ni, Allah plan macam ni. Rupa-rupanya apa jadi? Kawan-kawan Kak Ju, orang yang Kak Ju jumpa tu, ada ramai juga yang Kak Ju tak kenal. Actually majoriti Kak Ju tak kenal. So bila Kak Ju bercerita mereka pun nak jadi AS. Jadi Kak Ju bulan pertama Kak Ju dapat RM2,000 lebih. Happy sangat-sangat dapat RM2,000 lebih. Macam balik modal kita berniaga tadi kan. Jual produk dapat dah balik modal kita konon-kononnya. So Kak Ju rasa okey bagus. Tapi apa yang Kak Ju tak sangka? Kak Ju tak sangka yang AS ni rupanya hari ni jadi kawan-kawan kita, mereka juga menjadi orang yang berjaya dekat Forever dan mereka juga berniaga besar dekat Forever. Okay, nanti kita pergi kat sana. So yang ni saja turning point Kak Ju. Mula-mula Kak Ju berniaga dengan Forever. So, siapa sini nak extra income? So, kenapa kita nak kena ada extra income? Sebab dalam keadaan sekarang kita memang perlu income yang kedua. Kita perlukan income yang kedua. Okey, yang nak extra income. Dekat sini Forever ada satu, dia panggil Forever to Drive. Forever to Drive ni apa? Forever to Drive ni macam kalau company lain dia panggil tabung kereta. Tapi jangan risau, benda ni adalah satu benda yang ekstra on top of kita punya income bulanan. Maksudnya dia adalah extra income, bukannya benda yang kita nak kena buat balik untuk dapat income, tak. Tapi dia adalah untuk kita maknanya kita buat bisnes kita dapat extra dekat sini. Maksudnya tabung kereta ni kita buat biasa kita kena fight kan, tapi macam Forever kita secara automatik. Okey, macam ni. Contoh you buat bisnes
Dalam Forever kita punya term CC. CC ada case credit. Case credit ni maksudnya nilai mata wang dalam Forever. Dia bukan points. Okey, contoh kenapa dia guna case credit, sebab Forever berniaga di 160, lebih pada 160 negara, jadi dia menggunakan berbeza nilai mata wang berbeza-beza. So satu sisi Malaysia nilai lain, satu sisi Hong Kong lain, satu sisi Singapura lain, dia macam tu. So dekat sini kalau kita tengok, kalau kita berniaga contoh 50 cc, sebulan kita berniaga 50 cc, bulan kedua kita buat 100 cc, bulan ketiga kita buat 150 cc. Forever akan bayar dekat kita extra money 1,500 setiap bulan selama 3 tahun. 3 tahun, setiap bulan dia akan bayar kita 1,500 selama 3 tahun. Masa ni Kak Ju tak pandang pun bisnes, tak pandang pun yang ini. Sebab apa? Sebab Kak Ju tak minat kereta. Kak Ju tak minat kereta. Dan Kak Ju tak minat kereta dan Kak Ju tak minat beli kereta. Masa tu lah sebab kita ada duit kan. So bila Kak Ju buat-buat, dapat extra. Buat-buat dapat 2,000. Mula-mula Kak Ju buat, dapat 1,500. Lepas tu dapat duit, lepas tu dapat 2,200. 250 kan. Sebab Kak Ju pergi next level. Macam mana pula duit masuk? Saya pun tak faham. Macam mana? Masa kita tak faham sebab kita buat kerja je, nak cari duit je. So, sampai hari ni, Alhamdulillah, Kak Ju masih lagi merupakan seorang Forever to Drive Achiever. Setiap bulan dapat extra 3,000. Forever bagi duit kat kita, bukan wajib beli kereta. Tak wajib untuk beli kereta. You nak beli basikal, you tak nak beli apa-apa pun tak apa. Okey, apa yang Kak Ju buat dengan bayar hutang? So setiap bulan Kak Ju ambil extra 3,000 Kak Ju buat bayar hutang. Okay. So ini extra money sehinggalah kita habis hutang, barulah kita fikir nak pakai kereta. So dekat sini, okay, kalau you rasa berniaga tadi yang untung RM30 dah okay, tak apa. Sekarang ni Kak Ju nak buka sikit minda you. Kenapa Kak Ju kata Forever ni adalah satu platform yang luar biasa? Sebab Kak Ju mula-mula buat Business Forever pun bukanlah nak berniaga sampai sebesar ini hari ini. Kak Ju dah dekat sini 14 tahun. Jadi Kak Ju tak pernah berniat nak selama ni. Alhamdulillah Allah bagi sampai 14 tahun. Dan insyaAllah Forever lah. InsyaAllah selagi umur panjang, murah rezeki, insyaAllah masih di sinilah. Okay. Okay. Kalau ada yang rasa, alamak, saya tak nak lah 300, saya nak 3,000, saya nak 5,000. Okay, yang ni you pay attention. Sebab Kak Ju begitulah. Peringkat awal Kak Ju nak 300. Tapi macam mana Kak Ju punya income, bulan yang pertama, 2 minggu pertama Kak Ju buat, bulan 12, 2012 tu, Kak Ju dapat 2,000, RM2,080 macam tu. Bulan 1, 2013, Kak Ju dapat hampir 10,000. So, dia macam ni lah. Logiknya kita berniaga. Bila kita berniaga, makin lama makin banyak. Rasa-rasa kita lagi serius ke tak buat bisnes tu? Cuba cek. Bila kita buat bisnes, kita berniaga, lama-lama kita buat makin lama makin banyak income tu. Agak-agak kita ni makin serius ke kita masih lagi main tarik tali? Kak Ju mula-mula dapat hampir 10,000, Kak Ju rasa wow banyaknya. Tapi kita macam tak apa, kadang takut nak mula-mula je banyak. So, sebab kita skeptikal banyak kan. Mula-mula je banyak. Lepas tu masuk bulan kedua, Kak Ju dapat income dalam berapa masa tu? Dalam 17,000. Kak Ju simpan lagi, nak tengok nanti boleh tengok. Okay. Forever salah bayar. Okay. Bulan ketiga Kak Ju dapat 23,000. Masa tu Kak Ju terus buang handbrake, buang semua brake, Kak Ju tekan minyak Forever 300,000. Masa tu Kak Ju memang change life. Semua bayar semua hutang, settle semua hutang. Okay, start bayar hutang, start bayar semualah, kredit kad, bayar hutang rumah, semua. Semua Kak Ju memang settle dalam first year to second year tu lah. Okay, so dekat sini pada yang nak cari extra money, sebab Forever ni mudah je. Kita boleh buat secara part time. Saya tak suka orang kata buat Forever kena berhenti kerja. Sekarang ni dalam keadaan sekarang, kerja juga satu ibadah. Bekerja tak ada masalah, kerjalah. Nak kerja tapi pandai cari masa untuk buat extra income. Okay, so dekat sini kita panggil Eagle Manager. Dekat Forever dia ada satu insentif, dia panggil Eagle Manager Retreat. Dekat sini Forever kata dalam setahun you buat 720 cc. Bermakna dalam lebih kurang 30,000 sales sebulan. RM dalam RM 30,000 sales sebulan. Dalam 30,000 sales sebulan ni bukan kerja kita seorang. Kerja kita bersama rangkaian. Masa tu Kak Ju fikir, Kak Ju pernah buat insurans, sales Kak Ju 200,000, 100,000 contoh sebulan. So Kak Ju personal sales tau. Tapi dekat sini bukan personal, dia group sales. So kalau 30,000 sebulan, contoh macam ni. 30,000 sebulan, kalau you sendiri seorang buat, mungkin orang yang tak pandai buat sales tak boleh buat 30,000 sebulan tu. Betul tak? Tetapi dekat Forever, contoh macam ni, dia volume ya. You ada 10 orang kawan dan setiap kawan-kawan you buat sales 3,000. Seorang kawan you buat sales 3,000. 10 orang kawan, ada berapa sales? 30,000. Betul? Okey, you ada 100 orang kawan, 100 orang ahli ke, 100 orang AS ke, seorang membeli RM300.
30,000. Sama. Tak kisahlah ramai mana orang di sini, lebih kurang 30,000. So dekat sini, you boleh layak pergi, macam terbaru dia orang nak pergi, saya pergi South Africa tahun 2016, tak silap saya pergi Johannesburg masa tu. Dan dekat sini, you kena ada 3 orang supervisor. Supervisor ni sebenarnya mudah sangat. Tadi saya buat coaching, supervisor dekat company saya lama, nak earning 38%, saya kena buat sale 180,000. Dekat sini, forever you cuma buat sale tak sampai 10,000, you boleh jadi supervisor. Memang pening kepala. Kadang-kadang rasa macam nantuk kepala kat dinding. Kenapa saya tak jumpa forever ni lama dulu? Tapi itulah perjalanan Allah tunjuk pada saya macam mana perjalanan saya dekat forever ni. Saya rasa macam bila saya ditunjukkan satu benda yang lebih susah dulu, bila jumpa forever, saya rasa this is the business yang semua orang kena buat, sebab forever bukan satu business yang orang kata solo player. Dia adalah team player. Maknanya kita main dengan volume, buat sama-sama. So dekat sini, dekat rekod seluruh dunia, masa Forever Malaysia, kita punya team, Alhamdulillah, dapat membawa paling ramai Eagle Manager di peringkat dunia masa tu. 100 orang yang qualified bagi Eagle Manager. Okay, kita pergi Barcelona. Kita banyak lah. Kita ada banyak trip. Ni kita punya trip banyak lah. Barcelona, Greece, saya dah pergi semua negara ni. Cancun, Mexico, Bahamas masa tu pandemik Pattaya, lepas tu kita ada Rock the Boat, Barcelona, Monte Carlo, Rome, negara tu. Ini semua VVIP punya trip. Dan VVIP trip ni bukan murah Trip dia bernilai lebih daripada RM50,000. Bayangkan you nak naik Freedom of the Seas punya cruise tu, dia punya cost dia untuk 2 orang lebih kurang dah RM50,000. Itu nilai dia. So ini adalah kita punya trip. Bayangkan you buat say RM30,000 sebulan, forever bagi bercuti sampai bernilai hampir lebih kurang dah RM50,000 untuk 2 tiket. Saya dulu buat company lama dengan insurans saya buat say RM100,000, saya pergi trip seorang. Forever automatic 2. Dekat forever dia bagi automatic 2 tiket. Okay. Ni trip saya lah. Ni di antara. Ni semua kita kat kapal Kapal Freedom of the Seas. Siapa yang boleh Google boleh tengok Freedom of the Seas, dah kapal cruise terbesar, yang kedua terbesar dunia. Masa tu Forever charter satu kapal selama berapa minggu saya tak ingat, tapi dia charter satu kapal tu untuk semua Eagle managers dia. Okay, that was back in 2018, 2019 saya tak ingat. Tapi ni semua tim kita pergilah, Alhamdulillah. Seronok berjalan. Kita buat bisnes dan dapat berjalan. Sebab kita nak berjalan sendiri RM50,000, faham-faham je lah. Tapi kena forever sambil berniaga, dapat income, dapat berjalan lagi. Tu memang best. Okay, kita sendiri buat bisnes, setiap bulan ada income, setiap tahun ada lagi bonus. Bulan-bulan ada bonus, tahun ada lagi bonus. Okey, dekat sini Forever ada satu dipanggil Chairman's Bonus Manager. Yang ini boleh dengar betul-betul. Orang yang mata duitan macam saya, nak settle hutang banyak, saya cakap dengan you, satu cek you boleh settle macam-macam hutang. Okay? Alright. Bonus tahunan tanpa had. Apa maksud dia? Di sini Forever bukan saja bagi kita bonus tiap-tiap bulan. Dia juga ada bonus setahun sekali. Sepatutnya Forever tak payah bagi dah kita setahun sekali kan? Sebab bulanan dah bagi. Tetapi Forever bagi. Setahun sekali Forever bagi dekat kita bonus tahunan, di mana dia bukan bagi masuk akaun kita. Dia bagi kita on world stage. Dia bagi kita on world stage, kita naik stage, dia akan bagi kita bersetu. So bayangkan Forever Living bayar bonus sahaja untuk semua pengedar yang betul-betul sampai ke tahap ini, yang betul serius business. Dia pernah bayar paling tinggi, saya ingat dia pernah bayar hampir dalam 20 juta macam tu, USD, untuk semua dia punya usahawan. Saya rasa masa tu, saya menjadi salah seorang rasa seronok. Sebab apa? Dengan pencapaian ini, kita boleh settle banyak perkara. Okay? Ini adalah satu insentif yang terbaik Forever Living ada, di mana dia punya Chairman's Bonus Manager adalah perkongsian keuntungan satu dunia. Forever ada satu tabung dunia di mana people who work hard and train other people, help other people, layak untuk ambil cek ni. Okay, kalau anda adalah orang tu, anda pun layak ambil cek ni. Okay? So how? Kita tengok dulu. Ini semua orang-orang hebat yang pernah travel dengan saya di seluruh dunia. Nampak? Ini sebab pegang cek masing-masing. Cek-cek ni semua janganlah share kat Facebook pula. Untuk personal, buat tidur, buat mimpi boleh. Tapi jangan post kat media sosial. Dilarang ni semua dia punya cek. Alhamdulillah setiap tahun dah dapat beli kereta, bawa pergi family pergi umrah, dah boleh beli rumah, dah boleh buat investment. These are the people. Alhamdulillah Okay, so macam mana kita nak jadi Chairman's Bonus Manager? Okay, dia ada 3 level. Level yang pertama, saya cakap dengan you, level yang pertama pun you dah happy gila dah. Level yang pertama macam mana? Okay, level yang pertama, CBM tadi, orang yang nak jadi CBM tadi, you buat sales 30,000 sebulan. Ingat tak tadi? 30,000 sebulan, ingat?
Kak Ju kata buat sale 30,000 sebulan, setahun, bulan 30,000 setahun, you complete 12 bulan, you boleh jadi CBM dengan syarat you kena ada seorang kawan you yang you bantu untuk buat macam kerja macam you. Contoh, hari ini you dah boleh buat sale 30,000 sebulan, you ajar Kak Ju buat benda yang sama, duplicate apa yang you buat. Kak Ju pun nak juga income tu juga tadi kan, yang macam Eagle tadi 5,000, 8,000 sebulan. I pun nak. So you kena bantu I bina network I untuk I dapat 5,000 ke 8,000. Boleh faham tak? Okay, so bila I buat benda yang sama, I duplicate kerja you. Okay, you buat 30,000 sebulan, I pun buat 30,000 sebulan. Sekarang you boleh dapat income bulanan dah lebih pada 120,000 setahun. Perasan tak tadi Kak Ju tunjuk, kalau you seorang saja buat, you dapat 5,000 ke 8,000 lebih kurang macam tu. Tapi bila you ada rakan kongsi seorang kawan kat bawah, duplicate kerja you punya income dah pergi 120,000 ke atas every year. Okay? Itu income yang bulanan. Total dia lebih kurang 120,000 ke atas. Dan you layak untuk jadi chairman bonus manager. Ingat chairman's bonus manager ni bukan sebab you hebat menjual. Chairman's bonus manager ni adalah sebab you bantu orang lain untuk dapat income macam you. You bantu orang lain untuk you dapat mereka dapat income macam you, untuk mereka change life. So maksudnya pendapatan CBM di sini you bila seorang duplicate kerja you boleh ambil tabung dunia on stage, you boleh ambil 10,000 hingga 150,000. Di sini CBM level 1 check you 10,000 ke 150,000. Yang you tengok tadi, kebanyakan di situ semua level 1 dengan level 2. Selain daripada itu, you juga layak untuk pergi trip. Tadi nampak tak trip tadi yang you nampak tadi, yang trip yang buat 30,000 dapat tiket tadi? You masih layak pergi trip ni. Okay, dan ingat, check ini dia bukan masuk dalam akaun kita. Dia bukan kita duduk kat Malaysia, dia orang masuk akaun. Tak. You akan pergi dalam satu event dipanggil Global Rally Trip. Global Rally Trip ni semua seluruh dunia akan berkumpul. So dia berkumpul, contoh patutnya baru ni kat Dubai tapi kena bom tak pergi. Sebelum tu kat mana? India, Paris, saya pergi Paris. So pergi Paris semua berkumpul, berapa puluh ribu orang berkumpul, yang qualified pergi. So masa tu dia akan bagi trip kat you. Dan trip itu sendiri pun dah lebih pada 50,000. Bayangkan you buat sales berapa? You buat sales baru 30,000 sebulan. Tapi you get all this. Saya masa mula fikir, so forever untung dekat mana? Saya fikir, forever untung kat mana? So itulah forever ya. Beza forever dengan company lain, dia macam ni. Forever Living, dia ambil 30% keuntungan daripada share, daripada sales, dia ambil 30,000 untuk maintenance syarikat, bayar gaji pekerja, selanggara ladang, itu 30%. 70% dia pulang balik pada FBO yang serius buat bisnes ni. Nampak? So 70% dia bagi kita. So it means kalau kita buat sales 1 juta, kita punya keuntungan up to 700,000. Ini Forever Living. Okay? Alright, ini level 1. Alright. So, saya share dekat sini, ni tahun 2021. Ni saya tunjuk gambar ni dekat Abu Dhabi. Kita buat, dia orang buat rally dekat Abu Dhabi. Bayangkan Abu Dhabi tu dekat Ferrari punya track kita pergi. Ya. So, masa ni Tuan Safari, salah seorang daripada kita punya CBM level 1. Saya rasa Tuan Safari baru first time masa ni dekat Abu Dhabi. Ya. Dan dekat sini saya share sikit di mana Tuan Safari ni bukannya orang yang nak berniaga, tapi sebab dia ada masalah kolesterol. Nampak tak macam mana orang yang termeniaga daripada produk dia gunakan omega 3. So nampak kat sini macam mana Jadi saya tunjuk sikit nanti Tuan Safari saya share mana yang saya nampak je, saya terus keluarkan je ya, minta maaf ya. Saya just tunjukkan you all punya sedikit daripada you all punya income kat sini. So Tuan Safari buat bisnes ni secara part time, bukan full time ya. So alhamdulillah Tuan Safari masih lagi bersama kita, dan hari ini Tuan Safari ada seorang kita punya usahawan yang mana masih lagi evergreen dekat forever. Okay? Alright. Next kita ada apa? Next kita ada CBM level 2. Ingat kalau CBM level 1 you rasa pening, you kena get ready level 2. Level 2 berganda-ganda pening dia. Sebab saya fikir kenapa Forever Living bayar banyak sangat? Sebab kita masih buat sale yang lebih kurang sama. CBM level 2 tadi you buat 30,000 kan? CBM level 2 sales you dah tak sampai 30,000 sebulan. Sales you dah kurang daripada tadi. Kalau perasan tadi 60cc, sekarang 50cc. Kalau tadi 30,000, yang ini dalam lebih kurang 26-27,000 saja sebulan. Masya Allah. So saya pun pelik kenapa? That's why bila you datang training, you akan faham. Sebab dekat sini, bila you ada rakan kongsi, yang kat bawah you yang nak berniaga macam you juga, you perlukan lebih masa untuk bina, untuk bantu dia orang. So sales you tak banyak. Sikit je. Okay? Sales you baru dalam less than 30k masa ni. Dan you kena bina 3 orang kawan. Kawan you tadi ada orang yang ambil check tadi yang level 1. You kena ada 3 orang kawan
buat benda sama macam you. Contoh you buat sale 30,000, you ada 3 orang kawan buat benda yang sama dan ada seorang yang ini manager ni dia akan dapat 5,000 ke 8,000 pergi trip tadi, pergi eager manager tadi yang 3 orang ni. Yang ni dia ambil check. Ini 3 orang ambil check, nampak? So 3 orang ni bantu dia sampai dapat check, you akan dapat jadi CBN level 2. Kak Ju dapat CBN level 2 yang pertama tahun 2016 di Johannesburg. 2016 ya. 2016. Masa tu memang rasa excited sebab 2016 tu baru tahun yang kedua ya Kak Ju buat Business Forever. So Kak Ju dapat check masa tu lebih kurang hampir 500,000, 100,000 masa tu. Dan masa Kak Ju tengok ni, you tengok pendapatan tahunan boleh 1.5 juta. Pendapatan Kak Ju masa tu hampir 2 juta, about 1.8 million, about 1.8, 1.9 million masa tu. So pendapatan CBM lebih kurang 200 ke 900,000, income Kak Ju, check Kak Ju lebih kurang dalam 500,000 macam tu. Okey, dan 6 kawan-kawan Kak Ju ni semua pergi cuti, bukan Kak Ju keluar duit belanja dia orang, company yang keluar sponsor dia orang. Nampak? Bukan you je yang berjaya dekat sini, tak boleh kerana you menjayakan kawan you akan dapat income macam ni. So ini kita share, ni kakak kita, Basaroy. Ini di antara orang paling liat nak join saya. Orang yang paling skeptikal untuk join saya. Tapi Alhamdulillah Allah buka pintu hati dia untuk bersama dengan saya. I'm so proud with these two couple. Sangat-sangat bermotivasi, sangat-sangat positif. Dan mereka merupakan salah seorang top producer kat Malaysia. Alhamdulillah. Dan dia pernah dapat check ni yang di Abu Dhabi juga. Masa tu dekat Abu Dhabi, check dia hampir lebih setengah juta masa ni. So darab sini lah, masa ni dekat Abu Dhabi banyak. Ini saya tunjuk contoh satu je. Saya tak boleh tunjuk semua. Kalau tunjuk semua kena coaching dengan saya nanti. Saya tunjukkan. Okay. So bayangkan masa ni kita punya rakan kongsi naik pentas, kita duduk bawah, tengok rakan kongsi naik atas pentas, kita menangis kat bawah, bukan sebab menangis sebab apa. Kita dah tak peduli check kita tengok check dia kat atas, kita rasa syukur sangat apa yang kita bagi tahu dia. Forever memang satu platform yang tepat untuk orang yang rajin macam dia dan dia betul-betul berjuang dekat sini dan dia change life. Alhamdulillah. Okay. So level 2 pun dah mencecah, apalah lagi pula dengan level 3. Okay, ni level 2. Ini Basaroy. Ya memang dia, kalau Abang Bashar ni macam-macam lah. Jual burger lah, buat bisnes kereta lah. Saya kenal lah dia, orang lama dengan saya kan. So sampai rumah terbengkalai, rumah dia 2 tahun terbengkalai. Dia kata dia nak buat forever ni sebab dia nak siapkan rumah dia yang 2 tahun terbengkalai. Saya kata Kak, akak dapat satu check nanti, akak boleh settle semua hutang akak. Tapi bestnya Kak Roy dengan Abang Bashar ni, tahun pertama dia pun, tahun pertama dia join 2017 tak silap saya. 2017 dia join, dia 2016 dia join, 2017 dia, 2016 dia join, 2016 dia jadi CBM, dia ambil check 2017. Check yang pertama dia settlekan rumah dia yang terbengkalai. Nampak tak? Tengok income dia ya, kat situ. Minta maaf ya Kak Roy, saya share Kak Roy punya contoh ni. Ingat dia, ni adalah untuk you punya memberi inspirasi pada you. Ramai lagi yang berjaya dekat Forever ni. So you akan tengok kat sini, salah satunya ada dalam kita punya rangkaian ya. So, level 3. So level 3 ni, apa dia level 3? Level 3 ni saya cakap dengan you, Kak Ju pegang CBN level 3 sejak tahun 2017. 2017. Level 3 kita punya sale dah tak sampai 25,000. Sales kita kecil je. Sebulan sale kita kecil saja. Sebab Forever kata you ada banyak anak, you nak kena bina dia orang. So masa untuk you buat sale tu tak banyak sangat. Sebab semasa kita bagi sale minimum saja, tapi you binalah kawan-kawan you yang lain untuk bantu dia orang dapat check. Macam tu. So dekat sini kita ada 6 orang semua ambil check masing-masing. Saya ada Kak Roy, saya ada Shida, saya ada Ijan, saya ada siapa nama tu, Tuan Safari, saya ada Nora, semua ambil check masing-masing. Semua ambil check masing-masing dan income kita level 3, kita boleh cecah lebih pada 2 juta setahun. Tiap-tiap bulan lebih kurang 100,000 ke atas macam tu. Masa tu Lepas tu pendapatan kita cecah sampai 1 juta ke atas. Rekod paling besar check Rothkip terbesar dunia hampir 8 juta tak silap Kak Ju. Sampai sekarang check dia paling besar. Check dia hampir 8 juta yang terbaru ya. Satu check dia. Check bonus dia. Dia dah 28 tahun dalam Forever. Dia check dia ada bukan 6 saja, dia ada 18 ke 20 line CBM. Dia keep on developing. Dia sekarang pindah, dia daripada Germany, dia pindah ke Monaco, dia duduk di Monaco dan dia beli banyak aset. Okay? Alright, so dia ada 12 kawan-kawan dia ni semua pergi trip. Kawan-kawan Kak Ju semua pergi trip, bukan Kak Ju punya duit, tapi company punya duit. Bayangkan bila kita makin besar, kita punya sale bulanan kita makin kecil. Sepatutnya kalau company lain akan besar lagi sale lah. Forever terbalik.
Forever kata you punya rakaian dah besar, okay, masa untuk you fokus untuk you punya ni kecil, sikit je masa, you boleh bina untuk you punya, bantu you punya network. So masa tu saya bina habis-habisan, Kak Ju capai first CBM check Kak Ju tahun 2017. So Kak Ju nak share dekat sini my first time sebagai CBM level 3. Uh-oh, we have a problem. Snake. Okay, ready? You want me to grab the snake? Sure. Hi. Hold on. Hi. Hi. I see you. It's a checkmate. Okay. Okay. Here we go. Want to see a check? So where we at now? 17,002. So Okay, itulah dia rupa Kak Ju pada peringkat awal. Kak Ju jadi first time CBN level 3, yang pertama, Melayu yang pertama dari Malaysia sejak Forever ditubuhkan di Malaysia. Kak Ju merupakan seorang CBN level 3 sampai hari ini, rekod tu Kak Ju pegang. Dan perasaan Kak Ju tak tahu nak cakap macam mana sebab cek Kak Ju pada tahun itu lebih kurang dalam 1.7 juta. Dan boleh nampak macam mana cek Kak Ju yang pertama, okay? Memang sedih masa tu sebab macam mana Allah bawa Kak Ju dengan Abang Mat dengan bawa lorinya, dengan beranak dalam keretanya, macam-macam lah ya. Allah bawa sampai ke pentas dunia. Dan kalau tengok kat sebelah sana pada tahun 2022, cek Kak Ju rekod yang paling besar, level 3 juga, tapi cek Kak Ju bernilai lebih pada 3 juta. So you bayangkan ya, pertama kali Kak Ju pegang cek level 3, Kak Ju tak boleh nak senyum. Kak Ju memang tak boleh nak senyum sebab Kak Ju rasa macam mana Allah boleh jadi macam ni kan. Kak Ju tak ada jawapan tu. Dan bila Kak Ju dah setiap tahun Kak Ju ambil CBN sebagai CBN level 3, Kak Ju rasa this is what the business yang betul-betul ramai orang kena tahu dan ramai orang kena buat. So bila Kak Ju sampai ke level 3, Kak Ju dah collected almost 40 million dengan Forever Living sampai sekarang. Dan Kak Ju nak ramai-ramai lagi dapat apa yang Kak Ju dapat. Sebab Forever ni satu platform yang memang luar biasa. Okay, dia memang sangat luar biasa. So boleh nampak beza dekat situ ya, cek kali pertama dan cek Kak Ju paling besar. So you bayangkan ya, dekat situ. Ni di antara Kak Ju punya cek daripada mula Kak Ju join sampai sekarang lah. Selepas tahun 2022-2023 dia tak bagi cek lagi. Dia cuma kita naik stage, kita tengok pada apa screen. Lepas tu dia terus masukkan duit dalam akaun sebab ada safety punya, security punya isu ya. So
Dekat situ jangan sendiri check Kak Jo berapa juta kat situ lah. Okay, setiap tahun Kak Jo ambil 2014. 2014 kat London, 2015 di Singapura, 2016 di Johannesburg, ini di Dubai, ini di Dallas, ini di mana ni? Ini di Stockholm. Ini masa tu pandemik, bayangkan pandemik, check macam tu. Ini masa tu pandemik juga saya dekat Swiss Bell, saya buat event. Ini masa tu kita dekat dekat Abu Dhabi. So sampai hari ni Kak Jo merupakan chairman sponsor manager dan Kak Jo rasa apa yang Kak Jo dah buat ni memang satu benda yang ramai mungkin rasa macam mustahil, tapi trust my word, it's nothing is impossible dekat Forever. Selagi mana you yakin, you percaya, you buat. Macam tu insyaAllah. Okay. So selain daripada tu yang tadi yang ambil cek tadi tu, dia bukannya bagi cek saja, dia bagi kita berjalan sekali. So ini pun sama. Saya suka sebut Global Rally ni sebagai satu macam tabur pencen sebenarnya. Maknanya kita ada income bulan-bulan, setiap bulan kita ada pencen macam itulah. So ini di antara trip sama juga, dia akan bagi kita bercuti 2 orang dan hari kita ambil cek tu dekat sinilah dia akan buatlah macam tahun depan dia ke Hong Kong, ke Asia. Dia ada 6 benua ya. Benua Afrika, benua Middle East, benua Asia. So tahun depan kita dekat Hong Kong. So insyaAllah Kak Jo akan ke Hong Kong insyaAllah. Tak ambil cek lain lagi. Ni kita punya trip lah. Ni Paris tahun lepas Kak Jo pergi, alhamdulillah. Banyaklah trip yang Kak Jo pergi. Stockholm, di antara tempat yang paling Kak Jo suka, kalau ditanya Kak Jo personally mana Kak Jo paling suka, Kak Jo suka Stockholm, Johannesburg, sebab Stockholm ni saya dapat peluang untuk tidur dalam hotel ice hotel dia panggil. 1 malam berapa ribu ya, saya lupa dah. Tidur dekat dalam ice hotel tu, kalau you hidup pagi esok, you dapat sijil. Sebab dia terlalu sejuk tapi miracle lah. Saya ada gambar dia semua, nanti boleh share insyaAllah. Ini pengalaman yang memang tak ada dapat kat mana-mana. Tak ada satu syarikat networking yang sanggup nak bayar, nak bagi dekat kita sebagai distributor yang buat sale baru 30,000, 20,000 sebulan ni, pergi cuti sampai macam tu. Saya memang rasa teruja lah terdapat pergi Forever punya trip. Okay, so real people, real success. Kita nak share dengan you satu short video international people. Kita ada satu video ni. Ini video yang sangat memberi inspirasi. I grew up in a very small village in India. It was a very small village where there were no modern amenities like electricity, roads, and proper water. My education was in the village, but my parents did not want me to study further. I decided to run away from home to complete my education. I was very determined to lift myself up in life. It was very hard. Getting education should not be that hard. I am very, very grateful that now I have the power so that I can help others, particularly children. I help in running a school. These children are from very unprivileged sections of the society. There are about 20,000 people living in a small area. And these children are really helpless. Their parents hardly have anything, so they cannot support their children in any way. I want to basically help the children so that they can come up in life. I think like children want food and education, adults need security of health and wealth in life. Through Forever Business, I am very happy that I am able to help these people through education, food, and whichever way I can. And I am really glad that I choose Forever. I am proud of it. It has changed my life completely, and I am able to help these people to do better and go to a higher place in life. I am Sunil Gupta.
I believe in the power of education, the power of love. I believe in the power of forever. I am a Sapphire manager and I am forever. Sunil Gupta, dia di antara top leader India. Saya memang inspire dengan dia. Setiap tahun kalau tengok dalam buku My 40 Story, cerita dia juga ada. Dia memang membantu rakyat miskin di India. Setiap tahun dia memang bagi makan, bagi education untuk anak-anak di India, lebih kurang 60,000 orang setiap tahun. So, you bayangkan dia adalah jutawan, tapi you tengok dia pakai kereta pun biasa je. Tapi dia adalah seorang jutawan dan every year dia akan ambil check dekat Global Rally. So, Sunil Gupta adalah salah seorang sumber inspirasi saya sebab Kak Ju rasa dengan keadaan dia, permulaan cerita dia pun lagi teruk pada kita kan. Sampai lagi dari rumah hanya nak sekolah kan. Ini Sunil Gupta. Dan saya nak share lagi satu yang lagi hebat. Ni dia, tapi saya tak ada video dia. Ini adalah Sebastião Manuel, dia daripada Angola. Sebastião Manuel ni adalah seorang tukang kayu, dia adalah merupakan seorang pengemis. Dia pernah duduk di bawah jambatan, ini cerita benar ya. Dia pernah duduk di bawah jambatan. And Sebastião Manuel ni, cerita dia ada dalam buku My 40 Story. Kalau you baca cerita dia, memang miracle you baca ni, buku ni. Ini limited edition buku. Siapa nak boleh beritahu Kak Ju. Kita masih ada stok. Tak banyak lah ni. Limited edition. Buku ulang tahun Forever yang ke-40. So Sebastião Manuel ni adalah seorang tukang kayu, dia tak ada duit. Apa yang dia nampak, macam apa yang Kak Ju nampak. Tak ada duit nak mula bisnes, boleh mula satu-satu. So begitulah Sebastião Manuel, dia adalah seorang jutawan, sampai hari ni dia jutawan. Kak Ju jumpa dia masa pertama kali saya jumpa dia, dekat Singapura. Saya tak kenal, kalau sebenarnya kalau tengok dia dengan pakaian dia kan, kita tahu dia jutawan. Itulah Forever Living ya. Nampak simple je. Okay. So, these people memang you boleh jumpa lah secara live. Sebab tu bila kita pergi Global Rally, kita pergi jumpa dengan international kan, kita tahu yang duduk sebelah kita tu jutawan. Dia orang biasa je. Ya? So, this is Sebastião Manuel. Kita tak nak tunjuk semua orang luar negara. Kita nak tunjuk juga orang Malaysia dalam rangkaian kita. Ni Cik Izan kita, suri rumah. Semua buat Forever hanya sebab asal nak tolong suami, nak pulihkan suami. Suami dia tak sihat masa tu. Saya sangat proud dengan Ijan. Ijan seorang sangat konsisten. Sampai hari ini saya tengok dia memang seorang yang sangat konsisten. Masih bertukar mulmus buat Forever. Masih lagi buat business Forever sampai sekarang. Dan suami dia bertambah sihat Alhamdulillah. Dan this is Ijan merupakan kita seorang daripada kita punya CMS Bonus Manager, collected more than 700,000 sejak dengan Forever Living. Now by 1 million dah kot. Yeah. Okay. So ini Ijan si rumah ya. Siapa kata si rumah tak berniaga, boleh berniaga. So ini seorang otai, kita panggil dia semua otai. Semua orang panggil dia otai. Sebab apa dia otai? Dia sebenarnya nak try produk saja. Dia adalah seorang cancer survivor. Kak Ruzia ni dia, saya ingat masa saya jumpa dia mula-mula kat Melaka. Dia kata, Kak, jujur akak penat lah akak jual. Dia boleh dapat untung 200-300 satu hari. Saya kata, Kak, akak memang penat kalau akak buat menjual seorang. Memanglah untung tapi penat. Akak belajar buat bina rangkaian. Saya ingat saya coaching dia. Alhamdulillah dia duplicate. Dia juga merupakan salah seorang CMS Bonus Manager. Dan dia memang pergi travel, umur dah lebih hampir 70 tahun. Orang muda malu dengan dia, umur dia hampir 70 tahun. Dan dia adalah seorang yang sangat berjaya dekat Forever. And dia dah earn I think more than 1 million by now. Alhamdulillah. Okay? Saya jalan, dia mesti berjalan. Macam itulah. Ini juga kita salah seorang kebanggaan kita, iaitu Cikgu Syida. Cikgu Syida banyak, saya ingat Cikgu Syida dapat cek yang pertama RM4. Cek Cikgu Syida yang pertama RM4. RM4 tu dia kata dapat RM4. Tak apalah RM4. Itu yang pertama dia dapat. Tapi saya masih ingat sampai sekarang, Cikgu Syida bila dia hit income 6 angka, dia hantar voice note dekat saya. Saya rasa saya disimpan lagi voice note dia. Dia hantar voice note kat saya. Kak Ju, income saya bulan ni lebih 100,000. Alhamdulillah, terima kasih sebab dah bimbing saya sampai macam ni. Dia menangis dalam telefon, saya dengan saya sekali menangis. Saya kata, it's okay Syida, help more people. Macam Forever cakap, help more people untuk kita sama-sama lebih berjaya dekat Forever. Bila orang lain berjaya, kita lebih berjaya insyaAllah. So, Syida Nimi dah earn more than 5 million. By now, dah 2026, dah lebih pada 5 million. Dan Alhamdulillah, I'm so proud with Cikgu Syida. Dan now dia pencen awal. Cikgu Syida dah beli macam-macam aset, rumah sewa lah, macam-macam ada. Ladang lah semua ada. And I'm so proud of Cikgu Syida ni sebab dia orang yang sangat humble. Kalau tengok dia macam orang biasa. Tapi dia tak buat apa-apa pun, income daripada properties dia pun dah banyak. Tapi dia masih konsisten kat Forever. And dia adalah salah seorang daripada tenaga pengajar kita dekat Forever Living. Dekat kita punya group ya. Alhamdulillah. So, ini Kak Ju, as you can see kat sini, Kak Ju dalam Business Forever, datang sini hanya nak beli susu anak. Abang mak pernah bawa lori, punya duit dengan mak.
keadaan Kak Ju memang susah mula dengan Forever. Sebab tu Kak Ju sebenarnya kalau you tanya Kak Ju personally ya, orang yang macam mana yang Kak Ju rasa Kak Ju sangat committed, bukan committed lah, Kak Ju rasa sangat teruja untuk berjuang sebenarnya bukan, kadang-kadang Kak Ju rasa orang yang terus keluar duit sekaligus tu kita rasa macam yelah, tak tahu dia boleh buat bukan dia tak ada boleh buat ke tak, mungkin kadang-kadang orang yang lagi struggle ni dia lagi semangat nak buat. So that's why Kak Ju sendiri pernah berada dari tahap tu, jadi Kak Ju memang buat Business Forever ni untuk bantu lebih ramai orang. Walaupun Alhamdulillah Allah bagi kehidupan Kak Ju jauh lebih baik daripada mana-mana. Dan mungkin you all jarang nampak Kak Ju kat media sosial sebab Kak Ju memang lebih suka berjumpa dengan you all dekat Zoom macam ni. And Kak Ju ada share jugalah info Kak Ju dekat ni, ya, dekat media sosial ada jugalah sekarang insyaAllah. Cumanya Kak Ju Gabamat memang di antara top producer dekat Forever Malaysia daripada tahun 2012 tu, 2013 sampai sekarang Alhamdulillah. Okay. So Kak Ju just tunjuk 3 tahun punya Kak Ju punya income tertinggi. You boleh nampak kat sini Kak Ju hit pernah 4 million, 5 million, 4 million. Every year Kak Ju punya income dan more than 2 million every year dekat Forever Living. So Kak Ju dah capai Kak Ju punya financial freedom, time freedom. Kak Ju capai semua dekat Forever Living. So orang tanya buat apa Kak Ju nak kerja lagi, because this is not about me, this is about other you all semua yang ada masih nak berjuang dengan Kak Ju. Okay. So Kak Ju pegang, Alhamdulillah kita pegang rekod tertinggi cek di 6 benua. Cek ini adalah cek terbesar di 6 benua. Ini adalah satu rekod di mana di Asia kita merupakan pemegang cek terbesar, kontinen cek terbesar di Asia. Maksudnya tak ada orang lagi dalam Malaysia ni, dalam Asia ni cek dia sampai target yang hit target yang Kak Ju letak kat situ. Okay, you boleh nampak rough keep kat sana 1.5 million USD ya. Okay. So ini semua contoh yang saya tunjuk dekat you. Ini semua sahabat saya. Alhamdulillah dan mereka sangat berjaya. They are all millionaires. Dan mereka sangat-sangat berjaya. Dan mereka sangat memberi inspirasi pada saya. Dan okay, dah ready ke? You all nak buat business ni? Ataupun masih ada ragu-ragu? Dah ready? Dekat sini. Tadi yang you tengok tadi tu kan? Yang set-set tadi tu kan? Sekarang kita ada promotion. Sebenarnya dengan harga RM1,600. Kalau tak, harga sebenarnya dekat RM5,000. You all dapat ini semua dalam you all punya package. You all akan dapat keahlian Forever, dapat sistem yang kita akan belajar cara nak buat business, cara nak buat branding, cara nak buat setup, dah ada content, semua dah ada. Okay, kita ada fast track control, kita ada semua fast track tools, kita ada advanced tool, semua kita dah sediakan. Okay, kalau ikut value semua ni, semua total dia 9,000. Tapi dengan hanya 1,000 lebih yang you mula tadi, you dapat ni secara percuma. Okay, ini semua you all dapat. Okay, dan ada lagi satu, untuk you all yang grab promotion ini, you all boleh dapat satu handbook, teknik memulakan bisnes bagi newbie yang baru, orang baru, dan FMA e-book, produk panduan dan kegunaan produk killer. Ini semua dah disediakan oleh kita punya leader-leader, dan Alhamdulillah these people memang sangat-sangat memberi manfaat pada ramai orang. Dan Kak Ju harap yang mana yang baru bermula tu, bolehlah yang kontak balik dengan leader masing-masing untuk dapatkan apa yang kita bagi ni. Mana yang baru start tu boleh jumpa dengan leader masing-masing. Dan of course kita ada satu group yang sangat-sangat memberi inspirasi. Kita ada group warrior kita yang boleh bantu, boleh bagi semangat. So that's the group yang you all kena sama-sama participate, bagi semangat, share testimoni, share tentang you all punya closing, share you punya challenge. Itu sebab kita bagi semangat di antara satu sama lain. So naikkan ilmu, melakukan bisnes dengan yakin insyaAllah. So itu saja Kak Ju punya presentation malam ni. Kak Ju harap apa yang Kak Ju cerita malam ni dapat memberi manfaat pada you all. Dan Kak Ju minta maaf juga kalau apa yang Kak Ju cakap tu ada mengguris hati Kak whatsoever. Sebab Kak Ju hanya untuk memberi pendedahan pada you all. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah dan tak baik itu datang pada Kak Ju, kelemahan Kak Ju sendiri. Kak Ju sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu anda semua di pentas dunia. Dan jangan lupa hubungi orang yang jemput you all join slot ni untuk daftar ahli. Bye.